Hello Dap-Dap Gang. Hari ni kita nak try benda lain sikit. Kita nak cuba masak mi sedap ori-ori kari tapi kali ni dengan pan fried prawn dan juga lime leaf. Okey. Jom kita mula. The moment of truth. Jangan judge dulu, bagi saya rasa. Kuah dulu. Mi pula. Rasa macam tak lengkap kalau tak ada lime leaf. Sedapnya! Mi sedap ori-ori kari ni campur dengan lime leaf. So memang pergi. Sekarang ni saya nak makan udang pula. Betul Cik Sawina. Dia tak ramai followers tapi macam mana dia juta See? I told you. Pelik kan? And ada orang bantu kat I. Dia kena buang kerja and now jobless. So bayangkan betapa desperate-nya dia nak cari view, engagement. Padahal nanti special pun pasal konten dia. So let's Aku buat tak pernah cukup kan? Awak tak payahlah layan perempuan gila tu. Ha? Mana ada saya layan? Tengah nangis lah. Mana ada, saya happy je ni. Ha. Apa ni? Tiba-tiba VC saya ni. Sorry. Saya risau. Saya just nak tengok awak senyum. Comel. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba terima kasih pula? Sebab awak call saya nak pastikan saya okey. Awak jangan risau. Lepas ni saya akan masak sedap-sedap supaya semua orang nampak. Saya tolong? Tolong apa? Kita collab jom. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa terbawa rasa nyata ori-ori beraroma rasanya